Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsika abada ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyambung pengajian kita pada kuliah duha pada membaca kitab koleksi kertas kerja tariqah dan tasawuf. Ni kitab ni hilang. Kitab ni pada jilid yang pertama. Sekarang kita berada di kertas kerja yang ketiga, hujung kertas kerja yang ketiga dah hari ni. Mudah-mudahan dapat habis. Hari ini kita masuk di muka surat yang ke-54, iaitu pada subtopik uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat, yang mana sebelum pada itu kita membaca peringkat zikir dari bismillah ke tingkat billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Abang Jumat kalau nak kitab ni ada dengan saya je. Sebelum pada hari Isnin lepas, 2 hari lepas, kita menerangkan bahawa sebagaimana yang kita maklum bahawa sunnah itu, sunnah Rasulullah SAW tu kan, dia senantiasa pada apa yang disentuh, dikatakan bahawa tidak ada yang disentuh oleh Rasulullah SAW melainkan sebelum dia menyentuh sesuatu perkara, sesuatu benda itu, atau sebelum Rasulullah SAW melaksanakan sesuatu hal, sesuatu perbuatan, maka pastilah Rasulullah SAW memulakan dengan membaca bismillah. Dari sudut zahirnya Rasulullah SAW tu antara sunnahnya itu membaca bismillah. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa setiap sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta', maka pastilah hal itu akan terputus. Aqta' tu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu dari sudut zahir. Tapi kita pun faham pada pengajian-pengajian kita yang sebelum pada ini bahawa sesuatu zikir itu dia sepatutnya bukan hanya berada pada lisan. Seperti contoh, kita membaca bismillah sebelum makan, sebelum berbuat sesuatu, baca bismillah. Macam saya sebut pada hari Isnin lepas, antara sunnah Rasulullah SAW, sebelum menaiki kenderaan tu, kita kata sebelum kita pegang kunci motor, kunci kereta kita tu, nak buka pintu tu, maka baca bismillah. Dan kemudiannya bila dah duduk atas seat dia tu, kita baca alhamdulillah, sebagaimana Rasulullah SAW bila dia duduk sahaja di atas pelana kuda ke, unta ke, keldai ke, maka dia cakap alhamdulillah.
Poinnya adalah setiap sesuatu zikir yang disebut pada lisan itu atau pada hati itu, dia bukan hanya lafaz. Sebagaimana kita akan sebut zikir Allah tu lah, bukan hanya lafaz, tetapi perlulah disertai dengan tafakkur. Inilah tajuk asasnya pada zikir. Sebagaimana tajuk kertas kerja ni, senantiasa zikir dan senantiasa tafakkur. Arti kata bahawa adalah menjadi sunnah, ya, zikir pada lisan dan juga pada hati perlu disertai dengan senantiasa tafakkur, senantiasa merasa-rasakan bahawa kita menyebut itu, merasa-rasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kewujudannya itu ada dengan kita, berhadap dengan dia. Gitu. Maka itulah yang dimaksudkan pada topik kita yang sebelum pada ini, dari Bismillahi ke tingkat Billahi. Sering-sering kita berzikir, tak kira lah zikir macam mana pun, yang terbaiknya tu adalah tawajuh tu lah, kerana itu benar-benar fokus. Atau tanpa kaifiyat, tanpa tawajuh, yang duduk dalam keadaan tawajuh yang kita maklum, kita duduk-duduk di kerusi meja makan, duduk di sofa, ataupun keluar berjalan, naik kenderaan dan sebagainya. Sering kita zikir-zikir tu apa sahaja, mahu zikir apa sahaja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau bahkan zikir utama, ibu kepada zikir, yakni ismul zatil aliyah ataupun ismul mufrad Allah. Poinnya adalah apa saja zikir yang terbaiknya, terlebih lagi lah zikir Allah ataupun zikir tahlil la ilaha illallah tu, maka perlulah ditafakkurkan, kerana sering-sering melakukan demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan zikir kita itu. Tingkat dari sudut apa? Dari sudut kurniaan rahmat Allah Ta'ala tu dan barakah pada zikir tu, menjadi dari sekadar bismillah kepada billah. Merasa-rasakan Allah Ta'ala itu dengan kita, kebersamaan dengan kita. Itu maksudnya. Dia tak boleh nak rasa-rasakan begitu, tetapi perlulah sering-sering dizikirkan sambil tafakkur. Dengan demikian Allah Ta'ala meningkatkan zikir kita dari bismillah ke tingkat billah. Itu yang kita sebut pada hari Isnin lepas. Bagaimana katanya muka surat 54 tu, atas tu sikit, atas, bahagian atas, bawah, wa huwa ma'akum aynama kuntum tu. Seorang mukmin yang berada dalam hakikat muraqabah ma'iyah dianggap sebagai manusia yang muwahhid, orang yang benar-benar berjaya mengesakan Allah. Hakikat muraqabah ma'iyah itu merasakan kebersamaan tu dengan Allah, kerana tafakkur dia tu, merenung bahawa Allah Ta'ala itu maha wujud pada sifat, pada adab yang empat. Ada ismu Allah, wujud Allah, dan yang ketiga, yang keempat adalah sifat Allah, sama ada sifat jalal, sifat keagungan, atau sifat jamal, iaitu sifat kesempurnaan ataupun rahmat Allah Ta'ala. Bila seseorang sampai di tingkat billahi atau ma'allahi, sama perkataan tu, ya, tingkat billah bersama dengan Allah atau ma'allah pun bersama dengan Allah, ia telah dikurniakan Allah pengalaman fana. Dengan fana bermakna ia sampai di tingkat ihsan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
iaitu maka sering-sering melakukan demikian, Allah Ta'ala akan meningkatkan seseorang itu yang berzikir dalam rasa muraqabah ma'iyah ke pengalaman fana. Pengalaman fana ni adalah bila dia fokus betul-betul tu, Allah Ta'ala akan mengurniakannya jazbah. Jadi istilah dia tu jazbah. Ada dalam kitab ni, kemudian nanti kita akan jumpa pada kertas-kertas kerja yang akan datang. Jazbah tu penarikan. Ini saya sebut sikit Jazbah tu penarikan. Tarik apa? Tarik perhatian. Kalau kita kan tertarik, saya rasa tertarik. Tertarik apa tu? Tertarik perhatian. Perhatian tu macam mana kalau tertarik? Gitu. Kita apa? Duduk di kedai ke, ataupun tengah berjalan di jalanan ke, tiba-tiba kita tengok suatu accident lah, kita kata na'udzubillah min zalik, kena pada kita. Contoh ini saya nak fahamkan nak fahamkan maksud tertarik tu macam mana. Maka kita akan tengok, kalau orang akan tengok, semua orang akan tengok. Kalau accident di jalanan, opposite lane tu akan turut jadi slow. Bukan kata yang lane yang apa tengah accident tu memanglah akan jadi stuck kat situ. Opposite tu akan jadi slow juga. Sebab apa? Sebab nak tengok. Sibuk pula dia nak tengok. Jadi jam pula kita tak pasal. Kan? Sebab apa tu? Tertarik perhatian. Tu maksud tertarik perhatian. Itu tertarik perhatian zahir. Orang tengok. Gitu. Jadi inilah yang dimaksudkan Allah Ta'ala menarik perhatian. Ke siapa? Bukan pada aksiden, bukan pada hilangan makanan, bukan pada sesuatu yang kita zahir nampak pada mata kepala kita ni, tetapi tertarik perhatian pada apa yang kita tengah zikir. Apa yang kita tengah zikir? Allah tu lah. Macam mana boleh tertarik perhatian? Kerana ia disertai dengan elemen, bukan hanya zikir lisan, tetapi disertai dengan elemen apa? Elemen senantiasa tafakkur. Dan jadi dia fokus. Macam kalau bayangkan orang tengah tawajuh yang sedikit lama, maka rasa jiwa dia itu akan fokus pada, ya Allah, aku sedang berzikir dan sedang berada di hadapan hadrahmu, ya Allah. Kemudian zikir kepada sifatnya, Engkau lah Maha Rahman, Engkau lah Maha Pengampun. Zikir gitu. Maka kalau hal itu dilaksanakan dengan betul-betul penuh adab, ada cara-caranya lah. Antaranya adalah penuh adab. Adab tu apa? Adab tu adalah, di antara adab tu mengosongkan jiwa sanubari kita, hati kita, akal fikiran kita selain daripada Allah Ta'ala. Hanya ada Allah sahaja. Tak ada fikir pasal kerja, tak ada fikir pasal nak makan, tak ada fikir pasal lepas ni nak pergi ke mana, tak ada fikir dah berapa minit aku dengar berzikir, tak ada. Terus sahaja dengan Allah. Sambil merenung-renung begitu. Ia bukan suatu apa kita panggil ia bukan suatu keterpaksaan sudah. Ia adalah suatu kenikmatan kerana sedang berada bersama dengan Allah. Kan satu kenikmatan sepatutnya. Orang kalau tidak ada rasa kebersamaan, faham dia duduk dengan siapa, dia akan rasa ada satu tanggungjawab, satu keterpaksaan. Maka ingin segera dihabiskan. Macam orang yang tak faham tentang solat lah. Solat lama-lama rasa tak selesa gitu, rasa nak cepat habis. Kerana apa tu? Kerana tidak menyadari, kerana tidak ada zikir pada solatnya itu. Tak faham tengah berada di hadapan siapa, dalam hadrah siapa, dan siapa itu apa sifatnya. Engkau nak pergi ke mana? Nak cepat-cepat tu nak pergi ke mana? Nak zikir tu, nak lepaskan tu nak pergi ke mana? Oh, saya nak telefon kawan. Oh, saya ada nak duduk bersama dengan orang rumah saya. Oh, saya ada nak makan. Oh, saya nak
Semua itu adalah makhluk. Makan makhluk, makanan makhluk, minum makhluk, nak tengok TV makhluk, tengok handphone makhluk, apa lagi? Orang rumah. Baik Mami. Orang rumah makhluk, siapa saja, semua makhluk. Kalau gitu, maka dia kembali kepada makhluk. Nampak tak? Dia tidak duduk bersama dengan Khalik, pencipta tu. Kalau gitu memang tak boleh lama lah. Kalau gitu memang tak akan rasa betah, tak rasa nyaman, tak rasa nak berlama-lama dengan Allah Ta'ala. Tak sedar bahawa yang sebenarnya yang memberi sustenance pada kita, segala kenikmatan pada kita, yang mengampun kita, yang menyayangi, paling cinta, kasih, rahmat pada kita tu adalah pencipta tu, yakni Allah. Jadi dia tak sedar hakikat-hakikat ini yang saya sebut secara briefly macam ni. Maka tak sedarlah dia untuk berzikir lama. Bila tak sedar, asyik perhatian dia tu tertarik kepada makhluk. Tarik pada makhluk. Jadi macam mana dia nak tertarik kepada Allah? Kalau dia tidak tertarik pada Allah, macam mana dia nak sampai kepada pengalaman fana? Tu. Dia akan sampai ke situ. Kerana fana itu perlulah ada, sebelum fana itu jazbah. Jazbah tu apa? Ketertarikan, perasaan, jiwa, sanubari, seluruh akal fikiran, bahkan seluruh tubuhnya, zahir dan batin, tertarik perhatian kepada Allah. Tu. Awal fana tu ada jazbah tu dulu, tertarik. Sebab itulah dalam suluk itu maka ditinggalkan handphone. Selagi ada handphone, selagi tu tek bunyi. Ataupun kita tertarik untuk melihat kepada handphone. Pertama sekali. Kerana itu juga dalam suluk itu tidak bercakap sesama ahli suluk, supaya meninggalkan bual bicara dengan makhluk, bahkan hanya menumpukan kepada zikir dan perhatian tafakur kepada Khalik Allah, memenuhkan bersungguh-sungguh dalam gigih, usaha gigih, kita panggil mujahadah pada zikir. Supaya apa? Supaya beroleh kurniaan jazbah. Kerana bila dapat jazbah, mudah-mudahan kalau gigih lagi memanjangkan zikirnya itu, maka sampai ke peringkat fana. Bagaimana kitab ni sebutlah? Bila seseorang sampai di tingkat billahi atau ma'allahi, billah atau ma'allah tu sama dengan Allah ataupun bersama dengan Allah, ia telah dikurniakan Allah pengalaman fana. Tapi faham, fana sebelum fana itu adalah jazbah. Jazbah tu apa? Ketertarikan. Nak tertarik dengan Allah, maka hilangkan semua elemen-elemen, faktor-faktor, sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita tertarik kepada makhluk. Tinggal makhluk tu. Buang semua dalam hati kita, perhatian kita memang kosongkan. Dan kita bilang kepada ahli keluarga kita, jangan kacau sekejap sebab kita nak berzikir. Jadi tak ada orang ketuk pintu kita, handphone pun kita matikan, ataupun kita bilang sebelum pada tu kita nak zikir pada grup asyik ahli keluarga, takut nanti tak bilang macam tu kan, off handphone, nanti diorang tercari-cari pula apa jadi dah sejam dah 2 jam dah hilang mana, biasa ada aja, bimbang gitu pula. Jadi bilang pada semua orang kita nak zikir semua, jangan bimbang kita nak zikir. Jadi hilangkan semua dan kita off, dan kita diam, dan kita duduk. Payah nak dapat tu benda.
Nak kena terangkan gitu, ada yang faham, tak faham, ahli keluarga faham, tak faham, kawan faham, tak faham. Apa pula macam gini? Nak apa orang lain berzikir, okey aja, kenapa pula engkau berzikir? Dia tak faham. Kita zikir dalam peringkat mana? Orang berzikir tu dalam keadaan peringkat ghaflah. Zikir yang lain tu zikir lalai. Kita nak zikir yang betul-betul tabatul, fokus betul-betul. Atas hal-hal ini, ginilah mudah. Zikir pada ketika orang lain tengah tidur lah. Jadi tak payah aku nak explain apa. Nampak tak ni? Maka kerana itu adanya amalan anjuran bangun waktu tahajud. Senanglah, tak payah nak fikir, tak payah nak explain kat orang. Bangunlah kita pada waktu tahajud. Bila? Kalau bangun pukul 5 tak sempat nak baca kaifiat saja pun berapa dah. Bangun pukul 2 lah. Bangun pukul 2, 2:30 tu. Orang lain tengah baru nak tidur, tengah sedap nak tidur, tengah deep sleep. Kita deep dengan Allah. Tu dia. Tak payah nak explain kat orang. Maka kita pun zikir. Jadi tenang. Itu cerita orang bangun tahajud ni. Tapi kalau orang tak faham, dia bangun tahajud, dia fikir nak perhabiskan dia punya rakaat sembahyang, rakaat sembahyang. Kena pula dalam dia bersolat itu tak ada zikir. Rugilah. Kerana tidak benar-benar duduk perhatian dengan Allah Ta'ala. Rugi. Sebab itu dikatakan bahawa mursyid kita yang nombor 2 iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tengok pada silsilah 37 mursyid tu, mursyid sekarang ni 37 lah. Syekh Dr. Jahid ni mursyid nombor 1 Rasulullah SAW. Mursyid nombor 2 Sayyidina Abu Bakar. Orang kan tanya Sayyidina Abu Bakar kepada isterinya, apa yang dibuat oleh Amirul Mukminin pada waktu-waktu tahajud. Isteri dia kata, Sayyidina Abu Bakar tu tidaklah jenis sembahyang banyak. Nampak? Tapi tak sembahyang banyak pun cukup lah. Dia punya witir 11 tu. Atau jumlah yang ganjil lah, 3 ke 5 ke 7 ke. Kemudian dia akan duduk. Duduk sambil mengangkat lututnya dan dirapatkan ke dadanya. Tangan peluk lutut tu. Itu duduk Rasulullah SAW. Antara duduk Rasulullah SAW. Dan kemudian dia kedengarannya menyebut Allah. Tenggelam dalam zikirnya. Tu. Faham? Nampak? Itulah caranya. Akhirnya ditarik perhatian, hilang semua yang lain. Tak payah duduk dengan makhluk, duduk dengan Allah Ta'ala. Tak payah nak explain pada makhluk, duduk dengan Allah Ta'ala. Zikir tafakur. Berlalu waktu dari jam 2 suku, 2:30. Makin sunyi. Jazbah Allah Ta'ala akan insya-Allah dikurniakan tertarik perhatiannya pada Allah Ta'ala betul. Kalau gitu, kalau diteruskan lagi, selalu Tuan Guru sebut, kalau diteruskan lebih lagi, maka dia boleh berlaku pengalaman fana. Fana ma'allah ataupun billah. Kalau sudah berlaku fana, maka inilah yang disebutkan sebagai tingkat al-ihsan, iaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Baru kita faham. Tak tahulah. Faham tak para jemaah? Barulah kita dapat memahami maksud hadis ni. Anta'budallah ka'annaka tarahu, iaitu
kita berzikir, beribadat, apa sahaja ibadat kita ka'annaka tarah, seolah-olah melihatnya. Yang saya sebut pada Isnin lepas, bukan maksud lihat zat Allah, tetapi seolah-olah melihat pada sifat Allah tu, merasa-rasakan kewujudan Allah Ta'ala, kita dalam hadrahnya berzikir menghadap Allah Ta'ala. Kan begitu diajarkan dalam solat. Sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, kemudian merenung-renung, memikir-mikirkan, tafakur tentang sifat-sifat Allah. Itu yang patut direnungkan, sehingga dia tenggelam dalam keagungan Allah Ta'ala, sifat-sifat keagungan. Maka hatinya rasa kecut, takut. Allah Ta'ala maha kuasa, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar, Maliki Yaumiddin, iaitu maha pentadbir, maha pemutus hukum di hari akhirat nanti. Takut dia, renung sambil terus sikit. Masuk pula kepada sifat rahmat. Kalau dia lama berzikir, dia boleh tukar-tukar masuk ke sifat rahmat. Ya Allah, saya dalam keadaan banyak salah saya sebelum pada ni, tak tersebut, tak terbayangkan lagi. Kaulah zat yang maha pengampun. Zikir ya Allah, Allah sambil renung gitu. Maka dia akan jadi lunaklah hatinya, bagaikan tanah yang kering disiram dengan air. Maka lembutlah tanah itu, lembutlah hatinya itu dengan cahaya zikir. Boleh berlaku jazbah, boleh berlaku fana, sehingga dia benar-benar rasa dengan Allah Ta'ala. Nak duduk dalam keadaan tu, kena tak diganggu. Sama ada unsur luar mengganggu masuk kita, atau kita terganggu dengan unsur luar. Maka hendaklah tinggal komunikasi dengan makhluk. Tinggal handphone, tinggal bicara dengan manusia. Orang tak pun tegur kita. Hal ini biasalah berlaku dalam suluk. Sebab orang semua tak bercakap. Sepatutnya kalau dah zikir tu orang pun tahu. Dan tak kita panggil, tak pelik. Kita kalau kita zikir lama dalam keadaan tunduk gitu, apatah lagi letak kain dekat masjid contohnya, akan pelik pada orang. Sebab orang tidak sefrekuensi dengan kita ketika itu. Tapi dalam suluk, semua orang dalam keadaan itu, frekuensi yang sama. Jadi kita pun tak ada rasa janggal pada hati kita. Terus sajalah zikir. Apatah lagi kalau dalam suluk kita bangun pukul 2:30, 3 pagi. Lagilah. Terus saja. Tu syuk tu. Menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, apabila seseorang telah sampai di tingkat ihsan sepenuhnya seperti yang tersebut dalam hadis, maka orang tersebut telah dikurniakan al-ma'rifah dan sifat kehambaan yang sempurna. Orang disebut digelarkan al-ariful kamil, al-ihsanul kamil. Itu kalau sudah dapat full version of anak. Full version of anak. Sebagaimana yang berlaku dalam Al-Quran, disebutkan pada kisah Sayyiduna Musa alaihi salam. Apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, ya Musa, lantarani, engkau sekali-kali tak dapat melihat aku, tapi kau lihatlah kepada bukit tu, batu dinding Tur Sinai tu, Mount Sinai tu. Kalau batu tu stay pada tempatnya, maka kau akan lihat kebesaran Allah Ta'ala. Falamma tajalla Rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Kalau Al-Quran sebut gitu, apabila Allah SWT tajalli, iaitu menzahirkan cahayanya pada tu, maka ja'alahu dakka,
ada ulama tafsir menyatakan bahawa maka hilanglah gunung tu dari pandangan Nabi Musa. Ada yang menyatakan pecah, merekah. Ada juga menyatakan begitu. Maka berlakulah Nabi Musa tu fakharra Musa sa'iqa. Maka dia jatuh panak, bukan jatuh pengsan, bukan. Dia jatuh, ada sebut dalam terjemahan literal jatuh pengsan, bukan pengsan. Pengsan tu tak selayaknya untuk seorang yang berpangkat rasul. Dia fana, mengalami keheningan, kesunyian, hilang sekeliling itu, termasuk gunung tu dekat. Apabila Allah Ta'ala kembalikan semula dia, dihilangkan dari fana itu, maka apakah yang disebutkan oleh Sayyidina Musa? Inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin wa ana awwalul muslimin. Gitu kan ayat dia kan. Iaitu saya, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau dengan sebenar-benar keampunan, dan inilah dia, aku benar-benar sekarang ini berserah diri dan beriman dengan engkau. Itulah maksudnya, iaitu bergelar Al-Arif Al-Kamil, Al-Insanul Kamil, sempurna. Kalau kita dapat pengalaman gitulah. Tapi pengalaman yang sempurna ini, kata Tuan Guru, hanya berlaku sekali sahaja dalam seumur hidup kita. Sekali sahaja, fana penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa, kata Tuan Guru? Kerana pengalaman fana itu, yang full version ni, kita sebut dalam istilah kita, dalam mudah faham, yang penuh itu adalah suatu karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya yang sesuai dengan persyaratannya. Maka karamah ini tidak berlaku berulang-ulang, sekali. Namun yang sekali itu kesannya itu akan menyebabkan seseorang itu kekal dalam keadaan billah. Kekal dalam keadaan billah. Kerana dia terngiang-ngiang, terpandang-pandang, terkenang-kenang, terhimbau. Perasaannya itu senantiasa dengan perasaan yang kuat semasa fana. Itulah yang menjadikan dia itu arif, sampai tahap makrifah. Baik, habis. Itu saya terangkan balik. Kita panggil apa? Terangkan lagi sikit berkenaan dengan Bismillah ke tingkat billah. Ada yang saya ulang balik, ada poin-poin yang saya baru sebutkan sekarang tadi. Mudah-mudahan dapat kepahaman. Seterusnya, barulah kita nak masuk kepada tajuk yang kita belum baca lagi ni, iaitu uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat tu saya rasa kita faham lah ya. Uzlah itu adalah sama dengan khalwat, sama dengan erti suluk lah sebenarnya, iaitu berada sunyi-sunyian, mengasingkan diri. Asingkan diri apa? Asingkan diri dari makhluk. Bukan hanya zahir, bahkan sepatutnya adalah batin. Bukan kata duduk jauh dengan orang dia gitu, tahu-tahu tengah tengok handphone. Jadi itu payah sekarang ni. Nampak macam duduk bersendirian, duduk dalam bilik seorang diri, duduk dalam rumah seorang diri, tapi rupa-rupanya ada handphone. Dalam handphone tu ada komunikasi. Batinnya tak duduk tu, tak duduk dengan Allah Ta'ala tu, duduk dengan makhluk juga, tengah tengok makhluk juga, perhatiannya ditarik kepada makhluk juga tu, barang handphone tu.
Orang lah zikir dengan Allah Ta'ala, jadi kena buang tu. Maksud kena buang tu, kena ketepikan dulu, off kali. Jadi uzlah ni, khalwat itu, bersunyi-sunyian tu, mestilah zahir batin. Perasaan kita tu duduk bersendirian juga dengan Allah Ta'ala, menghadap terus, langsung. Itu maksud uzlah dan khalwat. Dan ini adalah elemen penting di dalam tariqah. Dalam tariqah, seorang salik, seorang student dalam tariqah perlulah ada elemen ni, yang kita dah sebut pada pengajian kita yang kertas kerja pertama, iaitu elemen tariqah tu mesti kena ada baiat, mesti kena ada talqin zikir, kena ada mursyid. Bukan sebarang, perlu ada, kena ada zikir, penting, kena ada tarbiyah, latihan zikir, dan antaranya adalah kena ada uzlah, khalwat. Di dalam tariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, hal ini ada. Tariqah suluk, uzlah ada. Sebab itu kita kena berusaha untuk menyempatkan diri kita pergi ke uzlah dan khalwat ni, ataupun suluk. Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah sekarang bawah Tuan Guru Syekh Dr. Jahid bersuluk quarterly. Yang akan datang ini adalah pada 27 hari bulan 8. Ya, ini bahagian bulan September tu. 78 habis 6 September. Jadi kira-kira bulan 9 sekali, bulan 12 nanti sekali, bulan 3 sekali, bulan 6 sekali. Gitu. 3, 6, 9, 12. Quarterly. 10 hari, kalau nak ikut 10 hari full lah. First time student kena 10 hari. Compulsory. Tapi sepatutnya kali kedua, ketiga, keempat tu sepatutnya 10 hari juga, mencukupkan 40 hari. Tapi kalau tidak dapat, maka berapa harilah yang kita dapat. Tapi sepatutnya adalah 10 hari. Baik. Uzlah dan khalwat. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, wafat pada tahun 505. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Ghazali, 505 Hijriyah, dalam kitabnya Jawahir Al-Quran. Ini satu kitab. Banyak kitab Imam Ghazali ni. Tapi antara sebut kitab dekat sini tu, kitab yang kita belajar antaranya adalah Bidayatul Hidayah. Kitabnya yang paling masyhur, Ihya Ulumuddin. Ada juga kitab tentang Al-Quran ni, Jawahir. Jawahir itu adalah permata-permata, mutiara-mutiara Al-Quran. Dalam kitab tu, Imam Ghazali menetapkan syarat, iaitu semasa berzikir dan tafakkur tersebut hendaklah zahir dan batinnya menghadap Allah semata-mata dan berpaling dari yang selain darinya. Itu maksudnya yang saya sebutkan tadi, iaitu mengosongkan akal fikiran kita, jiwa sanubari kita, zahir batin kita dari selain dari Allah. Yang lain tu keluarkan. Yang ada tu tinggal Allah sahaja. Fokus dengan Allah. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat ke-8. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah Ta'ala firman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Apa tu? Dan wahai Muhammad, sebutlah nama Tuhanmu, wazkur, dan sebutlah. Khitab tu, pernyataan tu, verb of command tu ditujukan pada siapa? Pada Rasulullah SAW.
Adakah ditujukan pada Rasulullah SAW sahaja? Tentu tidaklah. Rasulullah SAW tu satu orang. Habis kita ni apa benda? Kita ni kan umat Nabi Muhammad kan? Umat Nabi Muhammad sepatutnya ikut sunnah Rasulullah SAW kan? Maka sebenarnya kitab itu ditujukan pada kita. Sebab tu namanya Al-Quran, yang direnung, dibaca, direnung, ditadabbur maknanya. Maka pandanglah seolah-olah ayat Quran tu turun kepada kita. Gitu. Seolah ayat Quran tu turun kepada kita. Jadi kita lah pandang kita. Wazkur, Allah Ta'ala firman, dan sebutlah apa? Isma Rabbika, nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Baca gitu. Wazkur isma Rabbika. Caranya macam mana? Kan sekadar bukan main sebut, bukan asal sebut Allah 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 Allah. Bukan asal sebut. Disebutkan pada ayat ini, wa tabattal ilaihi tabtila, iaitu perlulah, hendaklah kamu tabtil. Tabtil tu fokus dengan sebenar-benar fokus. Putus apa? Putus dari selain dari Allah Ta'ala. Putuskan segala yang lain pada Allah Ta'ala, hilangkan, buang. Yang ada tu hanyalah Allah. Bukan pada A-L-L-A-H, alif lam lam ha, tapi adab yang 4 tu. Yang pertama, ismu Allah tu memanglah kita sebut. Yang kedua, merasa-rasakan kewujudan Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang tidak boleh dirupa-rupakan. Yang ketiga, dengan merenung, tafakur kepada sifat Allah Ta'ala yang jalal, Maha sempurna Allah Ta'ala, sifat Raja Allah Ta'ala tu, yang menghasilkan rasa kecut, takut, menggeletar seluruh tubuh badan. Yang keempatnya itu iaitu sifat Jamal ataupun rahmat Allah Ta'ala, mendatangkan daripada rasa ketar, rasa takut kepada rasa bertenang kembali. Sebagaimana dalam ayat 23 surah Az-Zumar, taksyairu, iaitu dia sebutkan bahawa akan menggeletarlah tubuh badan. La ilaha illallah. Menggeletar tubuh badan. Kita tengok sekejap ayat dia, macam mana bunyi dia. Dalam surah Az-Zumar, Safat, ya. Surah Az-Zumar. Ayat 58. Ya. Az-Zumar ayat 23. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, maka akan menggeletarlah seluruh anggota orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah Ta'ala, kerana merenung akan sifat Raja Allah Ta'ala tu, sifat jalal dia tu. Summa, kemudian, talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, maka akan menjadi lemah lembutlah lembutlah, yakni bertenanglah, kembali bertenang seluruh anggotanya, dan juga lembutlah hatinya itu kepada ingat pada Allah ketika masuk kepada sifat jamal, tenang balik. Hal itu kan kita sudah cerita sebelum pada ini, berlaku pada Rasulullah SAW pada awal dia zikir ketika turunnya surah Al-Alaq tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu.
Sudah saya sebutkan. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa fa'akhazani, maka saya itu dipegang oleh Jibril tu, faghattani, dan kemudian pandangan saya itu diselubungi, ditutup. Kemudian apa disebut, balagha anni al-juhdu, maka kelihatan pada saya itu lulus akan zikir tu, lulus. Juhdu tu setelah dia gigih berzikir tu, maka fa'arsalani, barulah saya dilepaskan. Maka Rasulullah SAW balik dalam keadaan menggeletar, sehingga bila sampai ke rumah, walaupun menempuh perjalanan yang 6 km turun daripada Gua Hira tu, bahkan kita kata panas berpeluh, tetapi bila sampai ke rumah, zammiluni, minta diselimuti. Sebab apa? Sebab rasa sejuk, menggeletar. Itu sebut taksyairu min ujuludul ladzina yashawna rabbahum, menggeletar seluruh tubuh badannya kerana takutkan Allah, berhadap dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang jalal. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, kemudianlah barulah dia akan menjadi tenang, seluruh tubuh badannya dan jiwanya dalam keadaan ingat pada Allah. Lepas pada luar hari barulah bertenang Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dalam pengajaran zikirnya itu, sesi zikirnya itu diajarkan oleh Sayyidina Jibril agar tabattul, fokus betul-betul. Inilah Allah Ta'ala sebut ni dalam surah Al-Muzammil tu, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu, wahai Muhammad, dan juga kita, apabila kamu berzikir, dan kamu perlulah berzikir, menyebut nama Tuhanmu, yakni Allah, tabattal ilaihi tabtila, fokus betul-betul. Tabtil kepada Allah bermaksud, tabtil, apa maksud tabattul? Walaupun sudah saya bilang berulang kali, kita baca kitab. Tabtil kepada Allah bermaksud penumpuan, penumpuan zahir dan batin kepada Allah, kepadanya, nya tu Allah, semata-mata, dan berpaling sepenuhnya dari makhluk. Berpaling tu artinya palingkan pandanganmu, tinggalkan ke belakang, paling punggung, paling punggung. Bahkan sekarang ini kalau paling punggung, kau menghadap ke mana? Engkau menoleh ke mana? Menoleh hanya kepada Allah. Itu dia. Zahir batin, menoleh hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Tabattul tu, wa tabattal ilaihi tabtila tu. Jadi macam mana tu? Tuan Guru sambung lagi. Untuk memudahkan. Macam mana tu payah. Terangkan pun setakat terangkan lah. Rasa ke tidak? Tak rasa. Jadi mudahnya, ya. Macam gini lah, mudah. Maka dibantu dalam perjalanan thariqah kita ni, dibantu. Nak membantu supaya dapat faham. Dapat bukan setakat faham, praktikal, bukan setakat praktikal, supaya dapat rasa, bukan setakat dapat rasa, supaya lulus yang benar. Untuk memudahkan tercapainya motif amalan berzikir, tafakur dan tabtil tersebut sangat diutamakan supaya semuanya dilakukan dalam keadaan uzlah, menjauhkan dan mengasingkan diri
dari kesibukan hidup sesama makhluk lah, sama manusia. Kadang bukan dengan manusia sibuk dengan handphone. Handphone tak semestinya manusia. Kadang-kadang dia sibuk tengok apa? Makanan. Sibuk tengok pada handphone tu, tengok tempat-tempat yang indah, tempat-tempat percutian. Ada orang sibuk tengok barang, TikTok shop lah, Facebook lah, barang-barang sebab dia nak beli. Ada orang sibuk dengan tengok pet, iaitu kucing tu, kucing ni. Jadi sibuklah juga dengan makhluk lah. Tak boleh. Uzlah kita, menjauhkan daripada segala makhluk tu. Dan mengasingkan diri dari kesibukan hidup dan khalwat, yakni mengurung diri. Muka surat 55, di suatu tempat seperti bilik khas atau di surau, masjid dan sebagainya, untuk menumpukan mujahadah beribadah, berzikir dan tafakkur. Ingat ya, bukan hanya duduk sendirian handphone ada kat tangan. Tak boleh. Dulu nak duduk dengan makhluk ni kena physically duduk makhluk. Kalau nak menghadap kucing, kena panggil kucing kat depan. Nak menghadap makanan, kena duduk kat dapur meja makan. Nak menghadap pantai yang cantik, gunung ataupun air terjun yang indah, kena pergi ke tempat tu. Sekarang tak perlu. Sekarang cukup dengan device kita ni, handphone ni, semua tu ada. All in one. Handphone ni boleh jadi baik. Contoh sekarang, menumpukan kepada ustaz yang tengah bercakap. Contoh, dengan ada kitab, menumpukan. Tapi ustaz habis bercakap, maka terbukalah handphone itu kepada dunia. Itu dia. Maka segala makhluk ada dekat dalam handphone. Bahaya. Itu dia bencana handphone. Duduk dengan ustaz tu sejam je, sejam setengah aja. Itu. Lepas tu terbuka habis. Bahaya. 20 jam. 15 jam. Tak boleh handphone ni, bahaya. Baik, habis. Jadi poinnya dekat sini sekarang, iaitu uzlah dan khalwah itu sebenarnya adalah suatu proses bersendirian yang sebenarnya bukan hanya bersendirian zahir, tapi bersendirian batin juga perlu diobservekan, perlu dipraktikkan, supaya kita mempraktikkan arahan Allah Ta'ala, yakni mempraktikkan tu amal kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyatakan wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Apabila engkau sebut nama Allah, yakni zikir, maka hendaklah engkau fokus betul-betul. Mana zikir yang tak ada sebut nama Allah? Pun sebut nama Allah. Selawat ada sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sebut nama Allah. Ada kan Allah kat situ kan. Jadi kena fokus. Untuk pemula, orang yang baru belajar zikir, maka diajarkan tawajuh, supaya erti apa tu rasa fokus. Itu pun perlu diulang-ulang juga tawajuh tu, supaya dapat faham apa itu rasa fokus. Senangnya pergi suluk. Sebab suluk itu 10 hari fokus betul-betul. Ni rasa fokus yang sebenar. Contoh, kalau dia mempraktikkan adab-adab suluk. Kalau dia tak buat adab suluk, berbual dengan orang, ada handphone dan sebagainya, tak jadi juga, walaupun pergi suluk. Praktikkan adab suluk. Tak jadi. Jadi buang
Barulah kita dapat betul-betul zikir dan tafakur. Seterusnya, baca muka surat 55. Tak habis juga kan? Habislah mudah-mudahan. Nak habis ni. Konsep tazakur pula. Jadi ada apa? Ada zikir, tafakur dan tazakur. Tiga. Tazakur tu apa? Tazakur bermakna hati sedar dan ingat. Sedar dan ingat. Hati itu hidup dah. Bukan kata masih tidur, tak sedar diri, tak sedar apa. Banyak hati macam gitu, tak ada zikir memang tak sedar. Tapi tazakur bermakna hatinya mulai celik, hidup, bercahaya. Apa benda gitulah maknanya, dengan makna yang sama, iaitu bangkit. Bangkit nak pergi ke mana? Kepada Allah lah. Bukan bangkit nak pergi makan nasi. Kalau gitu masih tidur lagi. Maksud bangkit di sini, sedar di sini, sedar akan diri itu hamba. Dan kamu itu perlu mempersembahkan senantiasa perhambaanmu kepada Allah yang berdiri dengan segala sifat ketuhanannya. Gitu. Itu maksud bermakna hati sedar dan ingat. Bangkit, bercahaya, celik mata, untuk menuju pada Allah, bersungguh kepada Allah. Ini tidak. Kebanyakan orang tak bersungguh kepada Allah. Allah itu hanyalah part time sahaja. Ingat Allah kalau ingat. Biasanya zikir hanya zikir lisan saja, zikir ghaflah hanya part time. Lepas mayang, waktu pagi, waktu petang, waktu-waktu tertentulah. Bukan full time. Apa engkau jadi hamba part time ke? Itu soalan. Kau jadi hamba part time ke? Bukan ke engkau ni hamba full time? Tapi kalau part time, yang full time nya apa? Hamba kepada apa? Hamba pada makhluk, hamba pada manusia, hamba pada kerja, hamba pada hiburan, hamba pada handphone. Macam-macam tu hamba tu. Hamba pada nafsu. Kalau gitu yang full time, takutnya na'udzubillah min zalik, nanti depan mahsyar, depan Allah Ta'ala kata, kau pergi kepada minta bahagian kepada yang dulu engkau memperhambakan dirimu kepada selain daripada aku. Sebab aku tu part time aja. Yang full time mana ada? Payah. Kalau kena macam gitu, na'udzubillah min zalik. Jangan tak, kita nak tariqah ini, tasawuf ni mengajarkan diri tu supaya sedar diri bahawa engkau ini hamba dan engkau tu full time hamba, dan engkau hanya menumpukan kepada perhambaanmu yang full time kepada siapa? Kepada Allah lah. Allah Ta'ala itu maha hidup, maha melihat, maha mentadbir, maha judge kepada setiap perbuatanmu, setiap saat yang berlalu dalam waktu dirimu. Itu dia. Kalau tidak, orang tak faham hakikat konsep. Sibuk je dengan urusan dia. Bahkan kalau diperingatkan kepada Allah Ta'ala, panas pula, bersing pula telinga dia. Nak cakap pasal agama, cakap dekat masjid lah. Jangan berbual ini. Jangan berbual tempat kerja pasal agama semua. Pisahkan. Sekular pula. Itu hakikatnya sekarang ini. Orang tak sedar. Tapi tazakur itu adalah hati yang sedar dan ingat, disertai roh merasakan hakikat yang diingat dan disedari. Merasakan, sekali lagi, merasakan hakikat yang diingat dan disedari. Siapa? Hakikat yang diingat, yang disedari. Siapa? Allah. Macam mana nak rasa hakikat? Ya, zikir dan tafakur lah. Bukan zikir saja. Tafakur tu apa? Renung lah. Renung tu apa? Masukkan balik pemahaman konsep adab dengan Allah Ta'ala yang 4.
Dia ulang-ulang gitu aja. Kalau saya sebut ulang-ulang ni supaya faham betul. Kalau tak faham lagi, kena tanya. Kalau tak faham tu bukan suatu kehinaan ya. Bukan suatu kerendahan ya. Biasa saja tak faham, kena tanya. Jadi dia pusing-pusing situ saja. Kita nak mendapatkan rasa zikir ni, kita kena tafakur. Tafakur tu apa? Renung. Renung tu apa? Iaitu mempraktikkan, observe the four adab bila bersama dengan Allah. Ismu Allah, wujud Allah, sifat jalalullah, sifat jamalullah. Sudah 4. Gitu. Tu sudah saya ulang-ulang banyak. Kalau tidak, lihat dalam video-video yang sebelum pada ini, sudah ada. Sehingga mata hati, yakni basirah, dalam kurungan tu basirah, seolah-olah nampak hakikat sesuatu yang diingat, disedari dan dirasa oleh roh tersebut, yakni Allah. Sekali lagi saya ulang supaya tidak keliru. Bukan nampak cahaya keemasan merah, putih, kuning. Bukan nampak lembaga. Bukan nampak besar, kecil. Tidak. Kerana Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai' disebut dalam Al-Quran. Tidak boleh diumpamakan dengan sesuatu apapun. Kerana itu diajarkan semasa suluk berhadap dengan Allah Ta'ala, merasa-rasakan kewujudan Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang tidak boleh dirupa-rupakan. Tu. Tetapi kalau gitu nak renung pada apa? Nak rasakan apa? Pada zatnya. Pada zatnya pula nak. Bukan. Pada sifatnya. Pada sifatnya. Pada sifatnya. Sifat apa? Sifat jalal, keagungan. Keagungan tu apa? Sifat raja. Kalau kita faham, mudah nak faham. Sifat maharaja. Maha mentadbir, maha melihat, maha tak kena, kau kena bedal. Punisher, maha berkuasa, maha bijaksana. Tu sifat-sifat raja. Bahkan lebih daripada itulah Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya adalah sifat jamal. Jamal tu apa? Sifat kerahmatan, kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat belas kasihnya, lemah lembutnya, keampunannya, tak berkiranya dia, tidak bersyaratnya dia dengan kita. Tu. Jadi rasakan ke situ, renung ke situ, fokus ke situ. Bukan fokus nak mencari Allah, kalau merah, putih, kuning, gold, bahaya. Hal ini, saya berhenti kat situ dulu, disedari dan oleh roh tersebut. Ini pernah Tuan Guru Syekh Dr. Jahid ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada muridnya yang berzikir salah bawa. Na'udzubillah min zalik. Salah bawa apa? Dalam zikirnya itu Allah. Dia renung-renungkan, dia bayang-bayangkan Allah itu kalimat Allah. Alif lam lam ha ke, ALLAH ke, kalimat tu lah. Contohnya tak nampak. Contohnya kat belakang saya ni kan nampak Allah so kan pada background zoom ni. Kalau orang yang tengok rakaman saya ni pula, belakang saya ni ada frame besar ni Allah. Bahkan jauh lebih besar, seperti memenuhi bumi ni Allah. Kalimat tu dia salah faham. Dan dia kata bila zikir tu kita masuk dalam kalimat tu. Sudah. Memasukkan diri kita di dalam alif lam lam ha. Terjun masuk.
menyatu dengan alif lam lam ha. Bukan begitu. Bukan zahir begitu. Ia adalah sifat. Sifat keagungan dan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat. Bukan macam gini. Ini hanyalah kita zikir Allah. Tapi bukan sampai kepada hakikat masuk dalam kalimat itu. Tidak. Akhirnya apa? Akhirnya sering buat begitu, kata Tuan Guru, yang orang duk sebut tu lah, isim gila. Inilah maksudnya kalau berzikir perlu ada panduan, perlu ada bimbingan gurunya, perlu gurunya itu bertaraf mursyid yang betul-betul memimpin, menyatakan betul salah macam mana gini. Sebab itu dalam suluk orang berzikir banyak. Bila berzikir banyak, macam-macam natijah dapat, hasil. Pemikirannya tu macam-macam datang. Kerana itu ada sistem lapor, report 2 kali sehari contohnya kepada guru kita yang tengah membimbing zikir kita tu. Ustaz, saya zikir, awak dapat apa? Macam mana awak punya natijah? Ini cakap, tak kena macam tu, dia kata. Okey macam tu. Contoh. Tu maksudnya zikir itu perlu bimbingan. Bukan sebarang-sebarang. Kita yang tak pergi suluk ni pun kalau zikir, kalau ada rasa sesuatu, tiba-tiba ada nampak, tiba-tiba ada datang jalur-jalur cahaya, tiba ada yang berdiri depan kita, kena maklumkanlah kepada guru. Ya, kalau tidak nanti dibawa lari, kena kidnap. Istilahnya kidnap oleh siapa? Oleh syaitan. Tipu kita. Tipu daya syaitan. Tuan Guru cakap, dia kata, tapi Tuan, takkanlah pada zikir Allah kita tengah tumpu tu, bahkan nampak alif lam lam ha tu ada syaitan. Tuan Guru kata, lebih pada tu pun ada. Yang main syaitan iblis ni, dia sentiasa menunggu-nunggu, sentiasa mengintip-ngintip. Tak kena sikit dia masuk. Dia nak jalankan, dia nak masukkan dia punya cocok jarum dia tu, nak tipu orang tu. Bahaya ya. Sebab itu apa saja yang berlaku, katanya pendekar mustar. Ingat apa saja yang berlaku, itu semua kecoh. Apa tu maksudnya? Untuk kita orang tariqah, apa sahaja yang berlaku, ingat akan steering kita, jangan lepas. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Tu steering. Bukan kata nak dapat hikmat, bukan kata nak dapat yang pelik-pelik, bukan kata nak dapat kehebatan itu ini. Ingat, ilahi anta maksudi, kau saja. Jangan terpesong, jangan ingin, jangan berailiu kepada sesuatu yang hadir untuk sesuatu selain dari Allah. Jangan. Ramai orang kena tipu macam tu. Macam contoh dia kata gini, dia kata, Ustaz, saya zikir, saya sudah sampai kepada makrifat, saya sudah dapat elevate diri saya sudah dapat sekian-sekian, saya sudah dapat merenung jauh ke dalam bumi, saya mendengar pokok bercakap. Contoh, saya rasa saya pun, Ustaz pun tak dapat macam ni. Saya rasa ni kurnia Allah Ta'ala. Bukan. Itu semua adalah makhluk. Tujuan kita hanyalah ilahi anta maksud.
Jadi terus saja dengan Allah. Bahkan kalau dikatakan oleh guru-guru saya, kalau kita dapat natijah yang baik setelah kita lapor kepada guru zikir kita, betul, dia kata tu natijah yang betul. Tapi jangan melayan perasaan. Oh, saya dah jadi saya dah dapat dah zikir. Bukan begitu. Itu hanyalah RNR. Engkau berhenti seketika, pit stop seketika dalam kelelahanmu berzikir. Lepas pada tu, teruskan perjalanan. Ke mana? Ilahi anta maksudi. Terus pada Allah. Jangan dipandang lagi pada RNR itu. Teruskan perjalanan. Itu dia. Letak tepi. Alhamdulillah ya Allah, kau kurniakan kalau ini betul daripada engkau ya Allah. Alhamdulillah. Tak tepi. Terus zikir Allah. Cari dia. Meneruskan perjalanan kepada Allah. Sudah 11.30. Kalau diteruskan lagi ni, contoh yang tepat dan jelas ialah keadaan manusia bila tanda-tanda besar berlaku ni. Panjang cerita ni. Dia tak akan jadi berhenti pukul 11.32 ni. Dan berhenti lagi sejam nanti. Maka kita berhenti sajalah dekat sini, muka surat 55, awal subtopik konsep tazakur. Tak habis juga kata kita ni. Ingatkanlah habis hari ni. Jadi kita akan sambung kembali insya-Allah, in qaddarallahu lanal baqa' wal liqa'. Ada rezeki pertemuan pada sesi yang berikutnya, iaitu pada hari Isnin lah, insya-Allah, Isnin depan. Di konsep tazakkur. Nanti kita ulang dan sambung pengajiannya, konsep tazakkur. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kesimpulannya adalah kekal kesimpulan yang sama sebenarnya. Kesimpulannya adalah kekal kesimpulan yang sama, iaitu orang yang belajar tasawuf dan belajar di bawah bimbingan mazhab-mazhab di dalam tasawuf, iaitu yang dikenali sebagai turuk sufiyah. Faham ya? Orang, contohnya gini, orang yang nak belajar fikih rukun Islam, yang dia itu perlulah belajar di bawah mazhab-mazhab dalam fikih. Contohnya mazhab Syafi'i. Itu kalau fikih. Itu kalau rukun Islam. Adapun rukun ihsan, ilmunya adalah tasawuf. Tasawuf itu perlu dipelajari berdasarkan huraian-huraian mazhab-mazhab dalam tasawuf. Sebagaimana kita kata nak belajar fikih, kena belajar melalui mazhab fikih. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Maka di dalam tasawuf, belajarlah melalui mazhab dalam tasawuf, iaitu turuk sufiyah. Turuk sufiyah tu banyak. Turuk tu plural. Tariqah singular. Maka kenalah kita ambil mana-mana tariqah. Yang kita ni semua adalah tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang sama. Nak capai kenal pada Allah Ta'ala, makrifat yang sebenar, balik kepada spek asal. Maksud makrifat itu antaranya tu adalah musyahadah. Ini sudah saya sebutkan pada minggu lepas. Isnin lepas pun ada saya sebut juga. Musyahadah. Musyahadah itu adalah upgraded version of syahadah. Syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Naik saksi itu apa? I bear witness. Pledge. Lisan lah. Saya naik saksi. Naik saksi apa? Kan orang kan sebut lisan saja tu. Upgradekan kepada musyahadah. Bukan hanya pada lisan, tapi seluruh tubuhnya bersaksi. Merasa-rasakan.
Tu benar-benar tidak ada Tuhan melainkan Allah. Patuh betul, taslim betul, serah diri betul, beriman betul. Macam mana cakap saya naik saksi tetapi rasa masih gerun, takut, kalau tak cukup makan, kalau duit tak cukup, kalau itu ini, makhluk tu menyebabkan dia jadi goyang. Bahkan parahnya adalah meninggalkan semayang kerana kerja. Mungkin ramai orang macam tu. Tu macam mana tu? Mana engkau naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah tu? Habis Allah tu apa? Allah tu kan Ar-Razzaq. Allah Ta'ala tu kan adalah pemberi rezeki. Allah Ta'ala tu kan adalah pencukup. Allah Ta'ala tu kan pentadbir. Allah Ta'ala tu kan maha melihat. Allah Ta'ala tu kan maha mengetahui. Ya, nampak kan banyak tu benda tu kalau kita nak bahas, nak huraikan. Maka belajar betul-betul dan nak faham, nak rasa tu dia kena, kesimpulannya adalah kalau kau nak sampai kepada musyahadah, bukan hanya pledge saja, bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, I bear witness, tapi benar-benar faham, rasa diri, yakni musyahadah. Bila melihat kepada makhluk, nampaknya apa sifat-sifat Allah Ta'ala itu, melihat kepada diri, nampak sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang menghasilkan, senantiasa menghasilkan pemahaman, konsep, senantiasa berhadap dengan Allah Ta'ala, menghasilkan natijah, keputusan, result, senantiasa dia beradab dengan Allah Ta'ala. Yang empat senantiasa, bukan hanya pada zikir, memang perlu zikir. Sebab itu kita sebut bahawa ini adalah tajuk senantiasa zikir, senantiasa tafakur, senantiasa tazakur. Hal ini nak tak nak perlulah melalui proses pengajian. Bukan hanya sekadar pengajian. Itu teori. Ditingkatkan kepada praktikal. Teori kepada praktikal. Praktikal apa? Praktikal zikir. Betul-betul zikir. Habis tu yang renung tu, tafakur tu, betul-betul kena praktikkan tafakurnya. Nanti betul-betul dapat tazakurnya. Praktikal. Yang memerlukan kepada apa? Bukan hanya setakat praktik, tetapi kena betul-betul bersungguh-sungguh praktik. Nak bersungguh-sungguh praktik tu dia kena masuk camp askar. Tu dia. Masuk camp betul-betul, didrillkan betul-betul, dipushkan betul-betul, supaya dibantu untuk mencapai tahap tafakur, tazakur yang sebenar, beroleh jazbah dan juga fana yang sebenar. Itulah keadaannya, agar akhirnya bila keluar daripada camp tersebut senantiasa musyahadah pada Allah, billah ma'allah. Tu yang kita sebut, meningkatkan zikir daripada bismillah ke tahap billah. Kesimpulannya adalah gitu, sama. Tariqah macam mana pun, itulah kesimpulan, iaitu tidak nak capai ma'rifatullah tu, musyahadah tu, billah tu, ma'allah tu, tidak ada jalan lain. No road, no jalan, melainkan dengan jalan zikru Allah. Bukan sekadar zikir ya, plus tafakkur pada zikirmu, plus tazakkur pada tafakkurmu, plus mujahadah, usaha yang gigih. Kalau ini sukar kita laksanakan sendiri, di rumah kita sendiri sukar, mudahnya pergi suluk. Sebab di suluk tu semua ada. Allah. Yang belum berpeluang untuk pergi suluk, faham akan pengajian ini, cuba buat kat rumah. Nanti akan anda mungkin bertemu dengan suatu natijah. Tak jadi juga, kena pergi suluk juga. Saya akan jumpa kat situ lah.
Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang kurang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua, setiap daripada ahli tariqah kita ini dapat punya pengalaman bukan sekali tapi berulang-ulang kali dalam uzlah, khalwat dan suluknya bersama dengan Tuan Guru Syekh Mursyid. Suluk dan uzlah itu ada dalilnya yang banyak di dalam Al-Quran, ya. Nabi Muhammad suluk, Nabi Musa suluk, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, seluruh Nabi dan Rasul itu bersuluk. Dan suluk yang disebutkan sering kita jumpa tu adalah pada ayat suratul Kahfi tu. Wa izi antazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Dan apabila engkau ingin mengasingkan dirimu, tu Ashabul Kahfi itu, ketika itu, kerana kebobrokan tu apa? Kacau bilau, dipaksa keluar dari agama. Orang sekarang dipaksa keluar dari agama tak? Bukan paksa rela. Dikasih handphone, dikasih kesibukan, dikasih sistem hidup gitu gini, akhirnya sikit-sikit engkau makin tipis pada berhadap engkau dengan Allah Ta'ala, sampai engkau Allah Ta'ala pun dah tak ada, engkau zikir sekali pun tak ada Allah Ta'ala, engkau sembahyang pun tak ada Allah Ta'ala, hanya sekadar ritual sahaja. Kan hilang tu Allah Ta'ala tu dari diri tu. Hilang. Akhirnya ada yang kurang sembahyang, akhirnya ada yang makan pun tak kira halal haram, makan pun tak baca bismillah. Hilang, makin tipis. Bukankah ini zamannya? Begitu halus sekali taktiknya iblis itu. Tahu-tahunya dia hanya tinggal nama sahaja pada Islamnya itu. Lu zikir tak mahu, suruh baca Quran tak mahu, suruh semayang berat, hilang. Bukankah tibanya sebagaimana Ashabul Kahfi mengasingkan diri? Kalau betul nak mengasingkan diri, Allah Ta'ala kata fa'wu ilal kahfi, maka pergilah kamu semua duduk masuk ke dalam gua itu. Kita takkan cari gua tu mana macam apa Arjuna bertapa tu. Maksudnya di sini adalah mengasingkan diri, duduk uzlah, fokus dengan Allah Ta'ala, tinggalkan makhluk, buat seketika. Uzlah, khalwah, suluk. Tu lali ada tu dalam Quran tu. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih semua atas waktu yang seketika bersama. Kita dah bersiaran dalam 1 jam 32 minit. Sehingga bertemu pada sesi yang akan datang. Terima kasih Mami. Dari jauh. Mudahan Mami saya tunggu-tunggu suatu waktu nanti balik dapat bersama suluk. Kalau nak kira sepatutnya ini ni bulan 9 ni sepatutnya lah rancangan asal kita, tapi Allah Ta'ala ada perancangan yang baik. Dia Mami jangan bimbang, tidak ada cepat, tidak ada lambat dalam perjalanan kita ni. Tidak ada cepat, tidak ada lambat. Apa yang berlaku pada kita itulah yang terbaik. Jadi khidmat Mami sekarang ini menguruskan suami yang kurang sihat gitu gini, banyak prosedur dia, bahkan sampai ke diri sendiri pun hairline fracture tangan. Allah. Itulah, tak apalah. InsyaAllah. Jadi bila tiba waktunya, tiba. Amin. Mudah-mudahan Mami dapat kembali suluk. Lepas tu kita ikut pergi umrah sekali bersama, InsyaAllah. Allahumma amin. Diaminkan oleh para malaikat yang ada dalam majlis kita ini, sehingga kita bertemu lagi dalam majlis-majlis yang akan datang. Terima kasih semua ya. Banyak terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
pertemuan kita ini, videonya ini akan saya upload sebagaimana biasa dalam channel Kausar Al-Khalidi. Dalam masa 20 minit itulah akan upload. Boleh rewatch lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Terima kasih. La ilaha